Kalau you all kulit kering, dengar video ni sampai habis. Dan kalau you all ada produk you all yang lain juga, dengar juga cara saya nak explain. Dia ni ada niacinamide, dia bagus untuk repair kulit kita. Okey, mencantikkan kulit kita. Okey, kalau you all ada produk yang lain juga, apa yang you all kena buat? Lepas cuci, pakai dia dulu. Lepas pakai dia, lepas tu pakai moisturizer you all yang lain untuk jadikan dia lagi lembap. Tetapi kalau you all pakai dia saja pun dah result padu dah. Hanya kalau you all kata okey nak rasa produk lain juga masuk sekali dengan dia, pasal apa? Kulit you all terlalu dahagakan moisturizer, boleh. Okey, hanya beza dia start dengan dia dulu. Dan kelebihan dia, dia menganjarkan kulit kita. Dia reduce fine line, dia melembabkan kulit kita. Lepas tu dia apa? Dia bagi juga kulit kita lebih cerah. Dan juga melasma, kulit kusam dengan jerawat pun dia push macam tu je. Okey, cuba tengok ni. Okey, L pakai dah berapa? L pakai berapa lama dah? Cuba tanya, putih dah hidung L. L pun dah pakai lama dah. Pakai berapa lama L? Cuba L explain kat depan saya. So kalau you all nak kulit yang macam L ni, dapatkan di beg kuning sekarang. Pasal serum ni memang padu. Okey, melawak juga. Yang ni produk harga mampu milik yang berkesan, yang memang saya sendiri pakai. Pasal tu saya share dengan follower saya. Pasal ramai follower kata, ya Allah, kulit Datin cantiknya masa umur 51, sekarang 52. Ni kulit saya. So nak dapatkan kulit yang lebih cantik, Anjal masih bagi you all tengok up close and personal. Kita buka lampu. Ni kulit saya. Bebas jerawat melasma. Dapatkan ini di beg kuning sekarang. Alright, boleh campur, tak ada masalah. Dengan syarat pastikan you all tak campur dengan produk yang ada menghuni dan juga retinol. Alright, assalamualaikum.